nak ajar you all macam mana nak buat cabai risik. Okay, cabai risik. Ambil ni, satu genggam. Macam ni tau, satu genggam. Letak. Okay, lebih sikit lah. Lepas tu, ambil cabai ni. Cabai besar. Kalau kecil macam ni, letak 3. Kalau besar, letak 2 saja. 1 2. Kita letak ni, satu yang kecil ni, 3. Okay. Okay, ni. Lepas tu masukkan belacan. Belacan ni bubur besar tau. Ini sikit, tambah lagi. Belacan kena banyak sikit baru sedap. Lepas tu tambah sikit lagi. Macam tu. Macam tu belacan. Banyak macam tu. Okay. Okay, sekejap. Lepas tu kita masukkan ajinomoto banyak tu. Ajinomoto. Lepas tu garam kasar banyak tu. Ni kena rasa lah nanti nah. Lepas tu next kita letakkan, memang akan letak asam jawa. Ni kalau tak cukup nanti kita akan letak apa? Asam limau. Banyak macam tu dah lebih kurang. Lepas tu kita kena tambah gula. Sekejap. Gula separuh sudu macam tu. Nanti tak cukup kita adjust. Kita kena rasa. Okay. Lepas tu ayak. Tengok kan. Jangan banyak tu ayak. Sikit macam tu je. Okay, sampai macam tu je. Jangan halus sangat. Jangan kasar sangat. Macam itu je tau. Untuk baca berisik kena ada tomato. Tomato ni slice. Dia sebiji yang besar, ambil sebelah je. Jangan banyak sangat, tak sedap. Okay, lepas tu bawang satu. Okay, ni kena ramah dulu. Lepas tu kita ambil cabai yang blender tadi, kita tuang kat dalam tu. Tengok ni ha. Macam banyak ni bawang dia ni. Okay, hidup. Okay. Okay, dah rasa tadi dia macam kurang masam. So, kita akan tambah limau nipis. Okey, kita banyak tu dulu. Kita rasa kita tak cukup lagi. Dia kerisik dalam banyak tu. Dia kena rasa pedas, masin, masam. Manis tu sikit je. Dia kena rasa hujung-hujung je. Dia tak boleh juga tak rasa manis, tapi jangan manis sangat tau. Okey. Macam tu. Dah siap lah ni. Mari kita makan ni dengan cabai risik. Yalah. Okay. Ambil ni sikit. Kat sini. Macam I rasa untuk you all. Panas. Macam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Tengok ni ha.